apa pelajar Alhamdulillah, saya dipanggil berucap di atas pentas ini adalah untuk memberi ruang kepada jawatan kuasa hadiah untuk menyusun hadiah. Dalam slot patutnya tak ada. Okey, tapi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jawatan kuasa Unico Curriculum yang nampaknya telah menjalankan pengurusan sukan sekolah kali yang ke-37 dengan jayanya sekali. Sila beri tepukan kepada cikgu-cikgu yang telah merancang, menyusun, membantu setiap rumah sukan, guru-guru rumah sukan yang membantu anak-anak untuk menyiapkan khemah sehingga pada waktu malam. Lepas tu sanggup mengeluarkan tenaga wang ringgit untuk membantu anak-anak merealisasikan segala kreativiti yang anak-anak telah rancangkan untuk rumah sukan, pembarisan dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah juga diucapkan kerana pada tahun ini walaupun cuaca agak ekstrim, cuaca kita daerah Tangkak standard 33 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Kalau tengah hari macam ni 35 darjah Celsius, tapi Alhamdulillah selama 3 hari tiada perkara-perkara yang tidak diingini telah berlaku, tak diingini berlaku, maknanya okey semuanya, kecuali seorang pelajar yang telah disengat binatang berbisa mungkin semut, mungkin lipan, mungkin nyeking, kita pun tak tahu, dia pun tak tahu dia kena gigi apa, mungkin ular juga tapi kita telah rujuk kepada klinik kesihatan dan telah mendapat injection tetanus. Alhamdulillah semalam beliau pun telah menyertai sekolah, mewakili sekolah dalam acara badminton, maknanya dah okey lah tu. Yang lain-lain Alhamdulillah tak ada perkara-perkara yang tak ingin berlaku. Kita risau sebenarnya di sana cuaca yang ekstrim ini biasanya pelajar-pelajar akan terdedah kepada heat stroke. Heat stroke ialah stroke haba. Stroke haba di mana sekiranya awak terkena stroke haba, dehydration telah berlaku, badan kering dan sebagainya. Apabila badan kering, darah jadi pekat dan organ-organ dalaman tak berfungsi. Badan jadi panas, otak pun jadi berhenti dan sebagainya, dan itulah pelajar dia akan kolaps lah. Seperti mana yang berlaku kepada seorang pelajar sekolah menengah jenis kebancaan Cina Pei Hua seorang meninggal, pelajar Cina meninggal tingkatan 3 ketika sukan tara. Macam itulah dia kena heat stroke. Dia tak tahan cuaca panas. Lepas tu kebetulan terdedah kepada cuaca panas dan kemudian dia merupakan dia berbangsa Cina berbangsa Cina kita tahu kulitnya sensitif, kulitnya merah sensitif dan kemungkinan tak biasa main panas, dan dia tombang dan terus meninggal dah. Cikgu-cikgu dah bantu buat CPR pun tak berjaya. Lepas tu dah rujuk kepada klinik kesihatan di depan sekolahnya pun tak berjaya dan dia telah meninggal Itu berlaku sebelum puasa. Sebab tu kita menangguhkan aktiviti sukan kita pada sebelum bulan puasa. Sepatutnya hajat hati nak buat sebelum bulan puasa, sebab bulan 4 ni dah musim peperiksaan. Tetapi oleh kerana ada kes pelajar Pei Hua tersebutlah, maka kita PPD menyarankan bahawa segala aktiviti sukan ditangguhkan dahulu dan disambung selepas hari raya Sebab tu kita buat pada minggu inilah. Walaupun bergaduh dengan unit akademik bahawa ujian dah berlangsung, tapi kita masih menjalankan sukan juga. Tapi nak buat macam mana kita terpaksa juga buat sukan sekolah kerana ia adalah perkara yang wajib dilaksanakan setiap tahun. PPT juga wajib, sukan sekolah juga wajib. Jadi pelajar-pelajar yang menjadi mangsa lah. Maknanya minggu depan dah ujian bertulis untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 Minggu depan ujian bertulis. Ujian bertulis bila? Jumaat lah, minggu depan lah minggu depan lah. Jadi kita masih ada seminggu lagi Seminggu lagi awak nak revise dan sebagainya lah, revise, mengulang kaji mata pelajaran. Dan ingat PPT itu penting. PPT untuk tingkatan 5 lagi penting sebab markah tersebut akan diguna pakai oleh PPD untuk menilai keberkesanan ataupun ETR ataupun TOB kamu untuk SPM. Jadi tolong pelajar tingkatan 5 gunakan minggu ni, masa yang ada, hari esok, hujung minggu ni dan minggu hadapan. Kita dah penat bersukan, awak dah puas berbaris, dah puas hias kemah, dah puas berlari dan sebagainya. Jadi gunakan
masa yang sesuai ataupun masa yang berbaki seminggu ni untuk mengulang gaji pelajaran lah. Seperti mana yang pernah saya bagi tahu, seorang pelajar yang bijak, dia akan bila waktu main, dia main betul-betul, waktu makan, dia makan betul-betul, waktu tidur, dia tidur betul-betul, waktu study, dia study betul-betul. Jangan jadi pelajar yang waktu makan dia main-main, waktu main pun dia main-main sehingga kalah, main apa pun kalah. Waktu tidur pun dia main-main, waktu belajar pun dia main-main, semua main-main. Jadi kita nak ubah main-main kepada semua betul-betul. Makan betul-betul, belajar betul-betul, tidur betul-betul dan sebagainya. Jadi kita nak selain daripada kita cemerlang dalam co-curriculum, kita juga nak cemerlang dalam co-curriculum lah. Curriculum dan co-curriculum dia mesti seimbang. Awak pandai kat curriculum sepenuhnya tapi tak ada sukan langsung, tu pun bahaya juga. Sebab kemenjadian pelajar bukan dinilai daripada akademik saja, tetapi juga dinilai daripada kecemerlangan dalam co-curriculum. Awak punya persatuan, awak punya permainan, awak pernah mewakili apa dan sebagainya. Jadi tolong pada semua pelajar, kita dah minggu sukan dah tamat, jadi minggu peperiksaan dah muncul tiba. Jadi hadapilah peperiksaan dengan fokus ataupun dengan persediaan yang rapi. Dan minggu hadapan juga pada 23 dan 24, hari Isnin dan hari Selasa, kita ada MSSD bola tampar, di mana sekolah kita yang menganjurkan tournament tersebut di KSK Kundang Ulu, KSK Kesang Sungai Mati. Sehubungan dengan itu ada ramai pelajar yang kita akan ambil untuk jadi urus dia lah, linesman-nya, score sheet-nya dan sebagainya lah. Jadi kita akan cuba ambil pelajar-pelajar yang tidak terlibat dengan peperiksaan lah. Minggu depan peperiksaan menengah atas, menengah rendah belum lagi. Jadi kemungkinan kita akan gunakan tenaga daripada menengah rendah untuk menolong, menguruskan, melancarkan perjalanan MSSD bola tampar pada hari Isnin dan Selasa minggu hadapan. Dan juga selepas itu, seterusnya pada minggu hadapannya, 28 dan 29 ataupun 29 dan 30 hari bulan, kita ada intifal ilmi pula di Segamat. Dan pada tarikh tersebut memang bertindak dengan peperiksaan. Jadi siapa yang masuk, pelajar-pelajar yang masuk intifal ilmi, maka paper pada 2 hari tersebut. Biasanya awak akan masuk salah satu daripada 2 hari itulah, sebab acaranya tak bertindak. Dibuat dalam masa 2 hari, sama ada 29 atau 30 hari bulan. Kalau awak kena 30 hari bulan, kena pergi Segamat, pergi. Tapi paper peperiksaan awak akan ambil selepas peperiksaan tamat. Ambil ulangan lah, peperiksaan ulangan untuk paper yang awak tertinggal akibat daripada menyertai ataupun wakil sekolah dalam intifal ilmi. Ada 2 hari 29 dan 30. Itu antara event-event MSSD dan intifal yang kita tak boleh lari lah, di mana markah tersebut ataupun pencapaian penyertaan tersebut juga perlu untuk kita meningkatkan PAJSK kita. Okey. Dan seterusnya, saya nak bercakap tentang sebelum ni saya ada bagi tahu tentang kepada pelajar-pelajar yang nak mewakili sekolah, sama ada dalam MSSD ke, sama ada dalam intifal ke, ataupun awak kena bersih daripada 2 perkara, ataupun awak kena ikut penuhi syarat 2 perkara. Yang pertama, syarat apa? Nak mewakili sekolah mesti lulus PM sejarah. Mesti lulus PM sejarah. Tapi sekali saya cek lah, baru cek 5-6 orang dah tak lepas semua. 5-6 orang dah tak lepas. Jadi adalah sama ada dia sejarah fail ataupun PM fail. Itu yang pertama lah. Yang kedua, tentang akhlak ataupun sasiah. Sekiranya anda melakukan kes-kes besar, kes-kes besar, anda juga dilarang untuk mewakili sekolah. Saya dah bincang dengan HEM, dengan pengetua.
beliau menegaskan bahawa kes-kes besar tu ada klausanya lah. Kes-kes besar yang macam mana dan sebagainya. Perkara itu akan diperhalusi lagi lah. Dan kemungkinan tahun ni kita hanya war-warkan saja. Tahun ni saya war-warkan saja. Jadi nanti walaupun diwar-warkan, saya akan listkan pelajar-pelajar yang sepatutnya tak layak. Walaupun dia dah di peringkat kebangsaan tahun lepas, tapi tak layak sebab BM fail, sejarah fail. Sepatutnya tak layak wakil. Tetapi oleh kerana pada tahun saya mewartakan ataupun kita mewar-warkan perkara ni mungkin terlewat, jadi pelajar mungkin terlambat nak buat tindakan dan sebagainya, maka tahun ni ialah tahun percubaan lah. Jadi tahun yang sebenar-benarnya akan dilaksanakan adalah pada tahun hadapan. Jadi kita ada masa lebih kurang beberapa bulan ni, ataupun nanti tahun depan, sekiranya kamu tak layak, tak melepasi dua syarat tersebut, iaitu lulus BM dan sejarah, memang kita akan tahan kamu lah. Itu pada tahun hadapan. Pada tahun ni pengetua bagi tahu, slow down dulu, just war-warkan dulu pelaksanaan pada tahun hadapan. Jadi saya yang menurut perintah, jadi saya mengikut perintah. Jadinya kita unit Koko akan buat seperti yang pengetua cadangkan tu lah. Bermula daripada tahun hadapan, bukan tahun ini, kerana ada banyak kelemahan dalam sistem tu yang perlu diperhalusi lagi. Okey. Dan saya rasa itu sajalah nak disampaikan pada tengah hari ini. Jadi kita sementara menunggu hadiah. Cikgu Rashid dah siap? Sementara menunggu hadiah, maknanya kita bersabar dulu lah. Dalam seminit dua hadiah tengah nak disusun. Hadiahnya baru dapat pagi tadi. Masalahnya baru dapat pagi tadi lah, kalau tak dah disusun awal. Jadi kita tunggulah dan sabar sementara hadiah disusun. Okey, saya rasa itu sahaja yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua kerana telah memberi kerjasama yang jitu, yang padu, dengan semangat kesukanan yang tinggi. Walaupun kita bersaing di atas balapan, padang dan sebagainya, berebut pingat, tetapi alhamdulillah kita masih menjaga adab dan akhlak lah di sepanjang kejohanan. Okey, seperti yang biasa, MLQ, MLQ, MLQ. Alhamdulillah. Tunggu hadiah kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Anwar bin Selamat atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi majlis kita dengan penyampaian hadiah. Untuk menyempurnakan penyampaian ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Ishak bin Mahbusrah untuk naik ke atas pentas dengan diiringi Cikgu Muhammad Anwar bin Selamat untuk menyampaikan hadiah. Baik, kita akan sampaikan hadiah kepada para pemenang. Diminta kepada para pemenang yang telah pun tahu keputusannya sejak dari hari pertama kita bertanding, minta untuk bersiap sedia untuk naik ke atas pentas bagi menerima pingat kemenangannya. Baik, hadirin sekalian, kita teruskan lagi untuk kejohanan olahraga Sekolah Menengah Agama Lughatul Quran kali ke-37 tahun 2026 dengan acara yang pertama, iaitu acara 100 meter lelaki 15 tahun. Baik, tempat ketiga dipersilakan saudara Nakib Syafi bin Nur Azizi dari Rumah Kuning. Tempat kedua, Muhammad Nur Haziq bin Muhammad Hafiz di Rumah Biru. Dan Johan lelaki 15 tahun 100 meter
dimenangi oleh saudara Muhammad Wazif bin Rozaidi dari Rumah Biru. Kita main laju ya. Baik, selepas ini acara 100 meter perempuan 15 tahun. Di kedudukan ketiga dipersilakan Nurul Amani binti Muhammad Nurul Izwan dari Rumah Merah. Naib Johan dipersilakan Iman Khadijah binti Kamarudin dari Rumah Kuning. Pasal awak belok dah. Dan Johan 100 meter perempuan 15 tahun dipersilakan Nur Ain Insyirah binti Irwan dari Rumah Merah. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara seterusnya iaitu 100 meter lelaki 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Muhammad Aidil bin Muhammad Syafiq di Rumah Merah. Tempat kedua dipersilakan Alif Adam Zidan bin Azan Izam di Rumah Hijau. Dan Johan bagi 100 meter lelaki 18 tahun dipersilakan Ir Amal Izzuddin bin Ramzan dari Rumah Kuning. Rumah Kuning simpanan aku ya. Baik, kita teruskan lagi bagi 100 meter perempuan 18 tahun. Di kedudukan ketiga dipersilakan saudari Nurul Syuhada binti Muhammad Azunadi dari Rumah Merah. Di kedudukan kedua Naib Johan 100 meter perempuan 18 tahun dipersilakan Nur Ami Elisha binti Muhammad Syarif dari Rumah Hijau. Dan Johan 100 meter perempuan 18 tahun dipersilakan Aimi Nurhana binti Hadi Syarif dari Rumah Kuning. Abang Syahid! Masuk! Saya lagi semangat. Baik, kita teruskan lagi bagi acara seterusnya iaitu acara 200 meter lelaki 15 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Muhammad Nur Haziz bin Muhammad Hafiz dari Rumah Biru. Naib Johan 200 meter lelaki 15 dipersilakan Muhammad Hasbi bin Sarif dari Rumah Hijau. Dan Johan bagi 200 meter lelaki 15 dipersilakan Muhammad Izan Kursani bin Muhammad Azwan dari Rumah Merah.
Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara 200 meter perempuan 15 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Kafe Iris Kairina binti Ahmad Shah dari Rumah Kuning. Naib Johan dipersilakan Nurul Amani binti Muhammad Nurul Izwan dari Rumah Merah. Dan Johan bagi acara 200 meter perempuan 15 tahun dipersilakan Nur Ain Hazrani binti Abdul Ghani dari Rumah Hijau. Hijau banyak menang tapi senyap aja. Hijau menang ni banyak ni. Hijau busuk. Tangga hijau ni dua ni. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara 200 meter akhir lelaki 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Abdullah Fahmi bin Syaharuddin di Rumah Merah. Naib Johan dipersilakan Ali Imran bin Abdullah di Rumah Biru. Dan Johan bagi 200 meter akhir lelaki 18 tahun dipersilakan sekali lagi Alim Adan Zidan bin Azani Zam dari Rumah Hijau. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi dengan acara 200 meter perempuan 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan saudari Nur Ain Quraisha binti Alias dari Rumah Merah. Naib Johan dipersilakan saudari Aisyah Nadiha binti Muhammad Hafiz dari Rumah Kuning. Sorakan sang juara, ini tiba masanya, kembalilah sang juara, ini niat kami punya, Tak sampai nanti tak potong. Okey, dan Johan. Tadi itu Rumah Kuning kan. Okey, Johan untuk 200 meter akhir perempuan 18 dipersilakan saudari Nurul Syuhada binti Muhammad Azwani di Rumah Merah. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi majlis kita dengan acara yang seterusnya, iaitu acara 400 meter akhir lelaki 15. Tempat ketiga dipersilakan Muhammad Taqib Adli bin Mansur dari Rumah Hijau. Naib Johan dipersilakan Muhammad Salihin bin Saifullah dari Rumah Hijau. Dan Johan bagi acara 400 meter lelaki 15.
Dipersilakan saudara Muhammad Wazir Rozaidi di rumah biru. Baik hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara seterusnya iaitu 400 meter perempuan 15 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Nur Aisyah Umairah binti Muhammad Uzzah di rumah biru. Seterusnya Naib Johan dipersilakan Aisyah Madiha binti Muhammad Hafiz di rumah kuning. Sorakan satu suara. Sorakan satu suara. Mana rasanya? Di mana rasanya? Dan Johan bagi 400 meter perempuan 15 tahun dipersilakan saudari Kamila Zahra binti Muhammad Rafi di rumah merah. Oi, macam tu je ke suara kau? Musuh. Orang budak kecil apa? Hati-hati kamu. Kami satu juara. Baik hadirin sekalian, nampaknya suasana semakin panas. Baik, kita teruskan lagi dengan acara 400 meter lelaki 18 tahun. Di kedudukan ketiga dipersilakan saudara Abdullah Fahmi bin Saharudin di rumah merah. Seterusnya Naib Johan 400 meter lelaki 18 tahun dipersilakan Muhammad Farhan bin Fakrul Arifin di rumah biru. Dapat tak banyak kan Bila dapat dah habis dah. Dan Johan bagi 400 meter lelaki 18 tahun dipersilakan saudara Is Amar Ibn Rwanda di rumah biru. Apa dia main gendam, mau main trompet lah. Cepat. Jadi kita terus lagi bagi 400 meter perempuan 18 tahun. Di kedudukan ketiga dipersilakan Nur Dania Patrisha binti Rozani di rumah biru. Seterusnya Naib Johan dipersilakan Nur Ain Quraisha binti Aliyah di rumah merah. Dan Johan bagi 400 meter perempuan 18 tahun dipersilakan saudari Nur Karis Alia binti Muhammad Madri di rumah merah. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara jarak jauh bagi acara 1200 meter terbuka perempuan. Tempat ketiga dipersilakan Putri Iftihar binti Ahmad Tarmizi di rumah hijau.
Sabar. Ada satu lagi. Naib Johan bagi acara 1,200 meter terbuka perempuan dipersilakan. Saudari Nurdia Maisara. Ingat cikgu je. Rupanya mic pun boleh penat. Sekali lagi, Nurdia Maisara binti Zulkifli dari Rumah Hijau. Dan Johan bagi acara 1,200 meter terbuka perempuan dipersilakan. Saudari Khairina Zahra binti Muhammad Rafi dari Rumah Merah. Baik hadirin sekalian, kita pergi ke acara yang lebih jauh, iaitu acara 1,500 meter terbuka lelaki. Tempat ketiga dipersilakan saudara Muhammad Amarif bin Muhammad Hamzah dari Rumah Merah. Naib Johan dipersilakan saudara Habib Najmi bin Mat Faizal dari Rumah Biru. Nasib baik orang nombor 2 dia, kalau tak agaknya masih berlari ni. Dan Johan bagi acara 1,500 meter terbuka lelaki dipersilakan saudara Is Amar Izzuddin bin Ramzan dari Rumah Biru. Baik hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara yang baru sebentar tadi kita telah selesai, iaitu 4x100 meter akhir lelaki 15 tahun. Tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Al-Aziah Kuning. Jadi dipersilakan Muhammad Ishraf Hakimi bin Muhammad Nur Syarif, Muhammad Nasrul Iman bin Nasruddin, Muhammad Afan Haikal bin Muhammad Najib, Nakib Syafi bin Nur Azizi untuk naik ke atas pentas. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara lelaki 15 tahun 4x100 meter akhir Naib Johan dimenangi oleh Rumah Hijau. Itu dipersilakan Muhammad Aziz bin Suhaimi, Firas Hanafiah bin Zaini, Muhammad Hafiz Darwish Ridwan dan Muhammad Hasbi Sarif untuk naik ke atas pentas. Baik, kita terus kepada Johan 4x100 meter lelaki 15 tahun akhir. Johan disandang oleh Rumah Al-Rashidin Biru. Oleh itu dipersilakan Muhammad Nur Hafiz, Muhammad Hafiz, Muhammad Hafiz Fikri Isyamuddin, Muhammad Wazif Ruzairi, Muhammad Syahharis Iqbal, Muhammad Syahrizal untuk naik ke atas pentas.
Baik hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara 4 kali 100 meter perempuan 15 tahun. Di kedudukan ketiga dimenangi oleh rumah Umayyah Hijau. Oleh itu dipersilakan Nur Amir Elisha Muhammad Syarif, Nur Dia Maisara Zulkifli, Nurul Khalisha Damia Rizman dan Khairin Dia Delisha Ahmad Shah untuk naik ke atas pentas. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi. Naib Johan dimenangi oleh rumah Uthmaniyah Merah. Oleh itu dipersilakan Siti Nur Aisyah Sahira Muhammad Zaiful, Nur Ain Insyira Irwan, Nurul Amani Muhammad Nurul Izwan dan Nur Manisa Syuhada Razidi untuk naik ke atas pentas. Dan Johan bagi acara 4 kali 100 meter perempuan 15 tahun dimenangi oleh rumah Abbasiyah Kuning. Dipersilakan Kasih Iris Kairina Ahmad Shah, Amir Nizadari, Maryam Nazri, Aisyah Madiha Muhammad Hafiz untuk naik ke atas pentas. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara 4 kali 100 meter lelaki 18 tahun. Di kedudukan ketiga dipersilakan dari rumah Umayyah Hijau. Oleh itu dipersilakan Alif Adam Zidan Azan Nizam, Muhammad Fadri Hatimi Suhail Nizam, Muhammad Uzair Hasid Osman, Muhammad Bazli Aziz, Muhammad Syahril untuk naik ke atas pentas. Baik, naik Johan acara 4 kali 100 meter lelaki 18 dimenangi oleh rumah Uthmaniyah Merah. Dipersilakan Muhammad Aidin, Muhammad Syafiq, Abdullah Fahmi Syaharuddin, Muhammad Hamid Ikram Nur Azri dan Ahmad Harif Hafiz Muhammad Nazruddin. Dan Johan bagi acara 4 kali 100 meter lelaki 18 tahun dimenangi oleh rumah Ar-Rashidin Biru. Oleh itu dipersilakan Ali Imran Abdullah, Izhawan Izzuddin Ramzan, Muhammad Farhan Mat Fakrul dan Muhammad Denis Hakim Khairul Nizam untuk naik ke atas pentas bagi menerima pingat.
Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara 4 kali 100 meter perempuan 18 tahun. Di kedudukan ketiga dipersilakan dari rumah Uthmaniyah Merah. Oleh itu dipersilakan Nurul Syuhada Muhammad Azunadi, Nur Karis Aliyah Muhammad Fadli, Syarifah Hazimah Said Hafiz Fikri dan Nur Ainur Aisyah Aliyas. Baik, Naif Johan 4 kali 100 meter perempuan 18 dimenangi oleh rumah Umayyah Hijau. Oleh itu dipersilakan Ainul Karina Muhammad Azidin, Nur Elisha Eliana Masruf, Nurul Afrina Safiyah Zaharuddin dan Nur Amanina Sarah Muhammad Syarif. Dan Johan bagi acara 4 kali 100 meter perempuan 18 dipersilakan dari rumah Ar-Rashidin Biru. Oleh itu dipersilakan Nur Arya Sofia Muhammad Sofian, Nur Aisyah Muhammad Farid, Melania Zaini dan Nur Aizati Irwan. Hadirin sekalian, jauh lagi perjalanan kita. Semua dah ketawa. Baik, hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara seterusnya, iaitu 4 kali 200 meter lelaki terbuka. Tempat ketiga dipersilakan dari rumah Uthmaniyah Merah. Naif Johan bagi acara 4 kali 200 meter lelaki terbuka dimenangi oleh rumah Umayyah Hijau. Dan Johan bagi acara 4 kali 200 meter lelaki terbuka dimenangi oleh rumah Abbasiyah Kuning.
kita teruskan lagi. Rasanya yang tarik tali tadi cikgu-cikgu lelaki, tapi nanti yang akan sakit tangan Ustaz Isap rasanya. Okey, Ustaz sini Ustaz. Boleh lagi. Baik, hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara yang seterusnya, iaitu acara lompat jauh lelaki 15 tahun. Di kedudukan ketiga, dengan jarak lompatan sebanyak 14.3 meter, dipersilakan Ahmad Abid bin Muhammad Sofi dari Rumah Merah. Naib Johan bagi acara lompat jauh, dipersilakan saudara Ahmad Haris Irfan bin Ahmad Hamdi di Rumah Hijau. Dan Johan bagi acara lompat jauh lelaki 15 tahun, dipersilakan saudara Muhammad Ahmad Rifki bin Muhammad Ansar di Rumah Merah. Untuk makluman, jaraknya sama dengan yang kedua tadi, 14.9. Yang membezakan jarak kedua, lompatan yang kedua. Untuk Muhammad Ahmad 14.8, untuk Ahmad Haris 14.7. Itu sahaja yang menentukan. Baik, hadirin sekalian, kita teruskan lagi acara lompat jauh perempuan 15 tahun. Tempat ketiga, dipersilakan Nur Alisha Alma binti Khairul Azman dari Rumah Biru. Naib Johan dipersilakan saudari Khairina Zahra binti Muhammad Rubi dari Rumah Merah. Dan Johan bagi acara lompat jauh perempuan 15 dimenangi oleh saudari Nuriana Husna binti Mahmud Ali bin Daud dari Rumah Biru. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi lompat jauh lelaki 18. Tempat ketiga, dipersilakan saudara Ir Amal Izzuddin bin Ramzan di Rumah Kuning. Naib Johan dipersilakan saudara Alif Adam Zidan bin Azam Nizam dari Rumah Hijau. Dengan jarak lompatan 18.2 meter. Dan Johan bagi lompat jauh lelaki 18, dipersilakan saudara Naim Sufi bin Nur Azizi di Rumah Kuning.
sampaikan kecaman tu. Orang macam ni lah kita bawa pergi sumut. Okey. Baik, kita tukar lagi bagi acara lompat jauh perempuan 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan saudari Nur Aisyah binti Muhammad Farid dari Rumah Biru. Naib Johan dipersilakan Nur Ariana Sofia binti Muhammad Sofian dari Rumah Biru. Dan Johan rasanya macam Rumah Biru juga yang ambil pertandingan ni. Dimenangi oleh Rumah Biru juga oleh Nur Ayuni Syuhada binti Nazruddin dari Rumah Biru. Perempuan 18 yang lain tak nampak jalan ke sini. Baik, hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara lontar peluru lelaki 15 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Muhammad Abdin Hakim bin Muhammad Asri dari Rumah Merah. Naib Johan dipersilakan Ahmad Zulkain bin Muhammad Karami dari Rumah Hijau. Dan Johan bagi acara lontar peluru 15 tahun dimenangi oleh Afiq Daniel Zubaharin dari Rumah Kuning. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita teruskan lagi penyampaian kita, ada sedikit pengumuman kepada pelajar-pelajar yang tinggal di luar yang tidak menerima hadiah pada hari ini. Anda dibenarkan untuk bergerak bersurai dari dewan ini. Hanya untuk pelajar-pelajar yang tinggal di luar sahaja. Ya, anda dibenarkan untuk bersurai. Jangan bersurai terlalu nampak sangat. Tolong beri kita pergi sajalah. Baik, hadirin, kita teruskan lagi bagi acara seterusnya. Acara lontar peluru perempuan 15 tahun. Tempat ketiga dipersilakan saudari Siti Aisyah binti Abdul Ghani di Rumah Kuning. Naib Johan dipersilakan Rifah Madiha binti Khairuddin di Rumah Biru. Dan Johan
bagi acara lontar peluru, dipersilakan Saudari Akilah Soleha binti Muhammad Hafiz dari Rumah Hijau. Hadirin sekalian, diterus lagi bagi acara lontar peluru lelaki 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Saudara Muhammad El Amin bin Muhyiddin dari Rumah Hijau. Naib Johan dipersilakan Saudara Ahmad Naufal bin Abdul Samad dari Rumah Kuning. Dan Johan bagi acara lontar peluru lelaki 18 dipersilakan Saudara Zul Ikram bin Ahmad Zafri dari Rumah Kuning. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara lontar peluru perempuan 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Saudari Nur Fakihah Insyirah Muhammad Salma dari Rumah Biru. Baik, kita teruskan bagi Naib Johan dipersilakan Nur Husna Rifkina binti Isa dari Rumah Kuning. Boleh sana, memang sengaja kita simpan Ustaz Ishak sampai ke sini je. Dan Johan bagi lontar peluru perempuan 18 tahun dipersilakan Rik Awarda binti Khairuddin di Rumah Biru. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ishak bin Busra dan Cikgu Muhammad Anwar bin Selamat atas penyampaian sebentar tadi. Hadirin sekalian, kita teruskan penyampaian kita selepas ini dengan menjemput Encik Muhammad Iskandar, Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dengan diiringi Cikgu Diana Akalili bin Mak Nasir untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan hadiah yang seterusnya. Baik, kita teruskan lagi bagi acara seterusnya, iaitu acara merejam syaitan. Merejam lembik bagi acara 15 tahun lelaki. Tempat ketiga dipersilakan Muhammad Darwish Akil bin Muhammad Nazri dari Rumah Merah.
Okey, yang ni kita minta Darwish tunggu sekejap nanti. Tunggu dulu sini Darwish. Sebab apa? Naib Johan Ahmad Syadat Syarul dari Rumah Merah dan Johan Muhammad Amarifki Muhammad Hamzah dari Rumah Merah. Kita bagi bundle. Ambil gambar sama-sama sekali. Okey. Dah, merah dah puas. Okey, lepas ni merah boleh diam tak ada satu je. Okey. Kita teruskan lagi bagi acara merejam lembing perempuan 15 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Rifah Madiha binti Khairuddin dari Rumah Biru. Naib Johan dipersilakan Aida Dia Delisha binti Khairul Hanif dari Rumah Biru. Biru simpan. Ada lagi ni. Dan Johan dipersilakan Siti Aisyah binti Abdul Ghani dari Rumah Kuning. Kita teruskan lagi merejam lembing lelaki 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Ahmad Lukman Hakimi bin Abidin di Rumah Merah. Naib Johan dipersilakan Muhammad Fikri Hadi bin Nahar di Rumah Biru. Dan Johan bagi acara merejam lembing lelaki 18 dipersilakan Muhammad Danish Hakim bin Khairul Nizam di Rumah Biru. Itu sendiri punya ke orang lain punya? Baik, kita teruskan lagi bagi merejam lembing perempuan 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan Fatimah Azhara Muhammad Nazri dari Rumah Merah. Seterusnya Naib Johan dipersilakan Rifah Wardah binti Khairuddin di Rumah Biru. Saya sambung terus. Dan Johan Nur Ariana Sofia binti Muhammad Sofia dari Rumah Biru. Dia rasa putih. Baik hadirin sekalian, kita teruskan lagi bagi acara yang kita laksanakan hari ini, iaitu acara tarik tali akhir. Untuk Naib Johan dipersilakan Rumah Merah. Rumah merah lah. Tadi macam budak-budak tarik. Dan Johan bagi pertandingan tarik tali
Sukan Tahunan Sekolah Menengah Agama Laqatul Quran dimenangi oleh Rumah Kuning. Dan pertandingan tarik tali antara guru-guru dan ibu bapa menentang pelajar tingkatan 6 mestilah akan dimenangi oleh kumpulan guru dan ibu bapa. Nak bagi panggil siapa ni? Kita panggil wakil ibu bapa, kita panggil wakil ayah untuk datang untuk menerima hadiah johan pertandingan tarik tali. Sesungguhnya kejujuran akan menentang kejahatan. Baik, kita teruskan lagi dengan acara seterusnya, iaitu penyampaian untuk rumah sukan. Kita mulakan dengan kategori yang pertama, iaitu kategori perbarisan. Perbarisan rumah sukan. Hanya 2 sahaja yang akan diberikan, dari naib johan dan johan saja. Naib johan pertandingan perbarisan sukan tahunan kali ke-37 dimenangi oleh Rumah Sukan. Tu gedang sikit. Rumah Ar-Rasyidin Pura. Apa masing-masing kasih selamat naik ke atas pentas ni? Baik, kita teruskan lagi johan pertandingan perbarisan rumah sukan. Okey. Rumah Abbasiyah. Baik, tenang, kita ada lagi ni kategori kemah tercantik. Okey, kemah tercantik. Kita nak tengok adakah pengorbanan memanjat kemah oleh cikgu-cikgu berbaloi. Naib johan pertandingan kemah tercantik rumah sukan. Naib johan dimenangi oleh Rumah Uthmaniyah Dia yang panjat. Dia yang panjat ni. Bukan, dia tidur. Dalam ekonomi kita pakai sleeping partner. Okey, johan bagi pertandingan kemah tercantik rumah sukan
kejohanan Rumah Sukan Sekolah Menengah Agama Logatul Quran kali ke-37 dimenangi oleh Rumah Sukan Rumah Ar-Rasyidi. Mana suara? Johan dah. Okey, tak dimaklumkan kepada saya. Rupanya untuk kemah ada tempat ketiga dan tempat keempat. Okey, jadi tempat keempat, kita balik pula ni. Tempat keempat. Maksudnya, maksudnya tempat ketiga dia punya feel dah macam nombor 1 juga ni. Okey. Tempat keempat disandang oleh Rumah Amasya Kuning. Ini bermakna Rumah Umayyah tempat ketiga bagi acara kemah tercantik. Jadi rumah okey, tempat keempat naik dulu. Tempat keempat Rumah Abbasiyah Kuning untuk terima hamper. Dan Rumah Hijau akan naik selepas itu. Wakil Rumah Hijau. Baik, hadirin sekalian, kita teruskan lagi. Ada dua lagi penyampaian, iaitu olahragawan dan olahragawan harapan. Disebabkan kedai dah tutup, saya kena mainkan lagu sendiri. Baik, hadirin sekalian, untuk olahragawan harapan 2026 dipersilakan Saudara Muhammad Amar Rifki bin Muhammad Aksa dari Rumah Uthmaniyah Merah. Amar Rifki. Takut saya tahu. Ini sleeping partner awak. Kaki orang kawan. Baik, kita datang lagi bagi olahragawati harapan bagi tahun 2026 ini. Dipersilakan Saudari Khairina Zahra binti Muhammad Rafi dari Rumah Merah. Baik, kita teruskan lagi bagi olahragawan Sekolah Menengah Agama Logatul Quran bagi tahun 2026. Bagi tahun ini disandang oleh Saudara Alif Adam Zina bin Azan Izzah dari Rumah Hijau. Korang nampak tak? Dia sempat lagi lari-lari dulu sebelum masuk. Oh, dia punya olahragawan tu. Dan olahragawati 2026 bagi tahun ini disandang oleh Saudari Nurul Syuhada binti Muhammad Al-Ghilani dari Rumah Merah.
Baik hadirin sekalian, tibalah kita ke acara yang terakhir, iaitu acara penyampaian bagi keseluruhan. Baik, yang akan naik ke atas pentas hanya johan keseluruhan saja. Saya akan sampaikan daripada nombor 4. Janganlah yang 4 tu naik. Okey, tak habis makan nanti. Baik, kita mulakan dari tempat keempat dengan markah, nanti dulu, dengan pingat sebanyak 20 pingat, 3 emas, 11 perak dan 6 gangsa. Markah 37 markah. Tempat keempat disandang oleh rumah Umayyah Hijau. Tahniah rumah hijau. Bukan tak ada apa-apa, ada apa-apa. Baik, tempat ketiga dengan 31 pingat, 7 emas, 8 perak dan 16 gangsa. Markah sebanyak 44 markah disandang oleh rumah Uthmaniyah Merah. Okey, tinggal 2 lagi rumah. Mana satu ni? Saya akan beritahu yang tempat kedua, kemudian nanti baru saya beritahu tempat yang pertama, baru naik. Boleh? Tinggal rumah apa lagi? Rumah kuning dengan rumah biru. Okey, kita bagi nombor 2 dulu. Dengan jumlah pingat 20 butir pingat, 11 emas, 4 perak dan 5 gangsa. 46 markah. Jauh ditinggalkan oleh kumpulan yang pertama, 62 markah. Tempat kedua disandang oleh jangan sampai saya jadi yang singa tu. Kita mula balik. Tempat kedua disandang oleh rumah Abbasiyah. Tempat pertama dengan 28 butir pingat, emas 12, 10 pingat perak dan 6 gangsa dengan mata 62 markah. Dipersilakan rumah Ar-Rasyidin Bilal. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Iskandar dan Cikgu Diana Agalini atas penyampaian sebentar tadi. Alhamdulillah selesai kejohanan kita pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada pemenang, tahniah juga kepada yang menyertai, yang tidak menang, tidak berjaya, cuba lagi. Apa yang saya nak sampaikan di akhir ini, adab dulu baru ilmu, akhlak dulu baru kamu. Akhlak dan ilmu bersama, pergilah ke mana saja kamu mahu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuma dia kata tunggu dekat sini nak ambil gambar.